Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat nak menyambut maghrib sebentar lagi. Sebelum maghrib saya nak keluarkan satu pandangan lah. Ini berkenaan dengan kecoh-kecoh suruh menteri pengangkutan letak jawatan, Grab tak betul, Grab makan driver cukup-cukup, telan driver cukup-cukup, macam-macam lah isu-isu baru-baru ni 1-2 hari ni. Macam ni lah saya nak cakap kepada semua yang terlibat dalam industri e-hailing. Grab ni adalah satu syarikat yang menyediakan aplikasi untuk pelanggan ataupun pengguna yang ingin memerlukan taksi ataupun ingin memerlukan pengangkutan awam untuk ambil dorang dan hantar dorang. Itu saja. Jadi dengan itu, Grab telah membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan aplikasi dia supaya orang ramai menggunakan aplikasi Grab. Dan di samping itu juga, Grab mempromosikan aplikasi dia kepada pemandu-pemandu Malaysia yang bodoh, yang tak cerdik, untuk mengikuti peluang cari rezeki konon-konon dengan Grab. Jadi kita kena fikir, kita tak boleh ikut sedap hati kita. Apa kita nak cakap tak puas hati pasal Grab, kita cakap. Yang sebenarnya orang bodoh adalah pemandu-pemandu yang membawa kenderaan persendirian menggunakan aplikasi e-hailing dan aplikasi yang bernama Grab. Yang sebenarnya inilah orang-orang yang bodoh tak masuk akal. Okey. Pasal apa saya cakap bodoh tak masuk akal? Hari ni kau bising. Pendapatan tak banyak. Kerja teruk untuk dapat duit. Grab tak peduli bang. Grab tak peduli brother. Akak, abang, pakcik, Grab tak peduli. Pergi mampus dengan kau lah, Grab kata. Aku bagi kau pelanggan. Kau tak payah cari pelanggan. Aku keluar modal banyak untuk dapatkan pelanggan. Jadi apa yang aku dapatkan pelanggan, apa yang aku janji dengan pelanggan, apa yang pelanggan nak daripada aku, maupun murah ke apa ke, kau ikutlah. Kau ikut je. Kalau kau tak ikut apa aku bagi kau, apa aku janji dengan pelanggan aku, apa yang aku janji, dengan harga yang aku janji, kau tak suka, angkat kaki jalan lah. Angkat kaki jalan. Inilah Grab. Yang bodoh yang mengharap adalah korang pemandu-pemandu. Kalau aku cakap kau bodoh, korang semua marah. Yang aku cakap korang semua tak ada otak. Inilah dia. Konon syok bawa kereta sendiri, boleh cari duit, boleh ambil pelanggan, Grab bagi bisnes banyak. Sekarang kau komplain. Kereta kau rosak, kos tinggi, macam-macam. Jadi, ini pendapat aku. Pendapat aku untuk menyelesaikan masalah korang semua. Semua tolak tepi, buang kereta-kereta persendirian dekat rumah. Jangan pakai. Semua pemandu convert gunakan taksi supaya e-hailing aplikasi hanya boleh menyediakan perkhidmatan taksi saja. Pemandu nak pakai e-hailing, kau convert dah pergi taksi bodoh. Convert. Pendapatan kau akan tinggi sebab Grab tak boleh tak ikut arahan meter kerajaan yang tinggi. Kedua, kalau Grab potong lebih daripada 10%, semua jangan jalan. Senang je. Jangan nak memekak. Jangan jadi bodoh. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.